Banyak rupanya tempat menarik di Negeri Sembilan ni. Jom aku bawa korang explore 7 tempat menarik di Negeri Sembilan. First, PD Ostrich Farm. Kat sini, korang boleh lumba lari dengan burung unta tau. Menariknya dekat sini, ada galeri glow in the dark. Selepas keluar dari galeri, korang akan menaiki satu mini train untuk mengelilingi satu ladang. Yang paling rare, kafe dekat sini menghidangkan sate ostrich tau. Korang wajib cuba. Seterusnya, Nabila Agro Farm. Dekat sini, korang boleh pusing-pusing ladang macam dekat safari. Mini zoo pun ada. Segala binatang ada ni. Burung, rakun, landak. Musang pun ada. Yang paling best, boleh menunggang kuda dengan memanah. Next, ladang alam warisan. Tarikan utama di sini adalah berkuda dan juga memanah. Selain itu, glamping pun ada. So, bolehlah bawa family datang. Next, Taman Ekorimba untuk pergi ke rumah api Tanjung Tuan. Ianya mengambil masa 10 ke 15 minit untuk sampai ke atas. Cantik view ke atas ni. Next, Museum Negeri Sembilan. Di sini tersimpannya pelbagai barangan antik sejarah Negeri Sembilan dan juga contoh rumah-rumah adat di Negeri Sembilan. Seterusnya, Kraftangan Negeri Sembilan. Di sini, korang boleh datang membeli dan belajar cara membuat kraftangan itu sendiri. Yang terakhir, Hotel Seri Malaysia Seremban. Sangat selesa dan harga yang berpatutan. Kalau korang nak tahu, Hotel Seri Malaysia Negeri Sembilan ada 2 cawangan, Seremban dan Port Dickson. Yang dekat Port Dickson lagi besar, ada swimming pool dan terus menghadap pantai. Tunggu apa lagi guys? Jom Tokoh Jahani 9.